Tamin Sari, dia hanya ada teknologi, dia tak ada skill. Hang Tuah, dia ada skill, dia ada ilmu, tapi dia tak ada teknologi. Sampai pakai raja, Hang Tuah punya pakai tu, baju tu pun raja punya baju. Nampak? Punya nak jaga bila kena kat diri. Filem Hang Tuah yang diterbitkan pada tahun 1956. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun waktu ni masih muda remaja, nampak macam sekitar 20-an ataupun 30-an, iaitu zaman awal lonjakan kerjaya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dah dalam filem waktu tu. 1956 tahun keluarnya filem ni, iaitu setahun menuju merdeka pada 1957. Jadi filem ni ada nilai kebangsaan dan dia adalah sebuah filem arahan Fani Majumdar, seorang pengarah daripada India. Dan tim produksi waktu tu pun dah agak multicultural. Jadi itu antara progres dalam industri filem Melaya yang dah lalui pada waktu tu. Maka silakan Master bagi sikit ringkasan berkenaan filem Hang Tuah ni dan watak P. Ramlee itu sendiri yang membawa Hang Tuah dalam filem ni. Okey, cuba kita tengok. Hang Tuah ni siapa? Hang Tuah adalah satu pendekar, hulu balang, Laksmana bagi Melaka. Kalau kita tengok daripada cerita Hang Tuah, kita jangan ambil manuskrip asal lah, kita ambil filem. Kita cerita ni pada filem. Kalau kita ambil manuskrip asal, mungkin ada kontradik. Ini menceritakan petanda seorang pemimpin dan bagaimana sikap seorang pemimpin. Dia adalah petanda seorang pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, kadang-kadang kita tengok, adakah pemimpin yang ada petanda? Ada petanda. Dia ada petanda-petanda jadi pemimpin. Ciri-ciri pemimpin. Pada kecil tu dah ada dah. Ciri-ciri dia sebagai pemimpin. Daripada filem jangan kita ambil manuskrip, jangan kita cerita pasal manuskrip. Pasal manuskrip dia akan mungkin bercanggah. Tapi kita nak cerita bagaimana kita nak memanfaatkan lakonan ataupun babak dalam Hang Tuah yang dilakon oleh P. Ramlee dan rakan-rakan dia dalam filem Hang Tuah yang boleh membangun jati diri si penonton tu daripada segi watak-watak yang ada dan dialog-dialog yang ada dalam tu. Jadi kita setiap filem tu kita ambil daripada sudut-sudut yang nak diketengahkan lah. Sejarah sebagai sejarah, tapi bila difilmkan ni ada beberapa nilai yang positifnya kita boleh belajar. Boleh menghayati dan boleh pelajari. Dan filem Hang Tuah P. Ramlee ni ada karakteristik dia tersendiri. Maka fokus perbincangan kita dalam filem ni adalah nilai estetik daripada filem ni sendiri dan juga makna-makna tersurat ataupun tersirat lah daripada dialog-dialog dan aksi sebagainya. Kita boleh bertolak ansur sekejap berkenaan isu fakta sejarah, sama ada beberapa kejadian dalam filem ni berlaku ataupun tidak secara faktanya. Seperti mana isu ni juga pernah diangkat oleh NGO Warisan Pulau Duyung di Melaka sekitar tahun 2018-2019 macam itulah, supaya dihentikan tayangan filem Hang Tuah ni di TV-TV ataupun di media-media lah, atas sebab ketidaktepatan sejarah Hang Tuah melawan Hang Jebat yang secara faktanya dikata tak pernah berlaku pun. Jadi itu antara saranan-saranan mereka. Tapi kok mana pun benda tak semua boleh diubah dengan kuasa. Bila dibenam, orang boleh akses secara meluas di YouTube dan juga di mana-mana ruang di internet. Maka menjadi tanggungjawab jugalah bagi kami untuk berjelas bahawa ini bukan review fakta daripada filem, tapi kita spesifikasikan berkenaan nilai seni. Jadi kita fokus kepada pengkaryaan Allahyarham itu sendiri. Baik Master, kita ke pembukaan babak pertama yang meletakkan zaman kecil-kecil seorang Hang Tuah ni dan juga 5 sekawan mereka. Cuba kita tengok. Starting filem tu adalah Hang Tuah dengan kawan-kawan dia pergi ke pulau tanpa pengetahuan ibu bapa dia apa. Okey. Bila pergi jumpa dengan lanun ataupun orang jahat, bandit lah, lawan balik. Bila balik, pertanyaan bermula. Mak dia tanya kat bapa dia, Pak Tuah, Bapak Tuah, tahu tak Hang Tuah pergi dengan kawan-kawan dia ambil sesampai kita pergi. Biarkanlah, tak apa, dia anak lelaki. Betul tak? Dia main dialog. So, menceritakan zaman tu orang lelaki ni kena ada sifat-sifat tu lah. Tapi di sini ada ciri-ciri yang unik. Hang Tuah sudah bagi satu suggestion kat kawan-kawan dia. Mau tak kita pergi berguru? Kalau satu kawan main keluar kata apa? Kita belayak kat Tumpiak. Kita bukan.
Ada lagi, satu lagi. Kita belajar kat Adiputra di apa? Gunung Ledang. Isi di situ bermulanya satu budak yang muda, daripada usia dia tu itu dah ada mentor dia. Dan nampak ciri leadership dia. Kita kena tengok berapa ramai di kalangan generasi sekarang pada kecil dia ada mentor dia. Dia ingin menjadi seorang yang berjaya macam tu. Dia ingin ada hasrat sebagai mentor dia. Maksudnya dia kena Adiputra. Dia tahu ni nak pergi belajar kat Adiputra. Lepas tu dia kata, mak jangan risau, bukanlah ni. Dia kata bukanlah ni, bila daripada dewasa. Kadang-kadang dialog tu. Masa mereka naik Gunung Ledang, apa berlaku? Sesat. Mongot lah. Bila mongot, satu orang yang leadership, satu orang yang ada kepimpinan ni, dia tak akan give up. Dia beritahu kat yang lain semua, kalau yang lain semua yang belakang kau nak balik, dia balik. Tuah, dia takkan balik. Dia akan teruskan. Nampak? Bila main satu masalah, bukan kita give up, tapi dia tunjuk leadership dia. Kita teruskan juga. So, akhirnya sampailah ke muka bukit gua tu, dia jumpa Adiputra. Apa Adiputra kata? Yang ni pun satu benda yang unik. Apa Adiputra kata? Apa khabar anak Melaka? Apa khabar Tuan Perak? So dia tunjuklah tempat gelanggang tu. Ni tempat tidur, ni tempat gelanggang. Dia kata jangan keluar lah. Kalau boleh jangan keluar jauh pada ni. Pasal kamu dalam lindungan dia. Apa maksud dari situ? Jangan takut. Lagi dia ada dengan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia lapang. Aku tak boleh, aku lapang lah. Ada gimmick lah, ada lah, lapang. Nak makan. So, dia kata tak apa. Lepas tu, dia kata dekat ni ada satu mungkin perkampungan. Dia turun. Risiko lah. Lepas tu, guru dah kata lah jangan keluar daripada dalam risiko. Tapi dia sebagai ketua, sebagai leader, dia ambil risiko tak apa, dia pergi cari. So, di sini kita nampak dalam gambar ni, dia nak menceritakan quality leadership. Kedua, dia ada mentor dia. Untuk menjadi seorang leader, dia kena ada satu mentor dia. Sekurang-kurang satu mentor dia. Nak berjaya. Adiputra, tempat dia nak belajar. Jumpa. Kedua, dia ambil risiko. Lepas tu, Adiputra pula, bila dah mai satu ketika, bayangnya, Adiputra bagi dia amalan. Ingat tak bagi kitab? Adiputra kata apa? Hanya untuk dia saja. Ramai tak? Ada 5 orang lagi? Ada 4 orang lagi? Dia kata amanah. Dia ambil. So, di sini ciri kepimpinan tu dah tunjuk dah. Dalam filem ni melambangkan dia ada amanah, dia ambil. So dia pergi jumpa, kata dia besok nak balik. Okey balik. Tak apalah, shortcut dah habis dah. So janjilah bercinta kan, satu hari nak main jumpa apakah dia dengan Melo ni, tak sebelah kan. Turunlah. Bila turun, apa berlaku? Di Melaka, ingat, dia kata balik, semua ni akan dapat jawatan. Jaga amanah. Balik. Bila balik, apa berlaku? Harap diampun Datuk, ada orang mengamuk di tengah pasar. Takkan orang mengamuk berani menyerang kita. Kamu kelima ini sungguh patut dipuji dan diberi penghormatan. Karena sangat pandai bermain senjata dan telah menyelamatkan aku pula. Betul, raja pula jumpa. Di sini yang bermulanya hebat orang yang berilmu. Patutnya orang berilmu kena guna ilmu sebaik macam ni. So raja jumpa, raja tanya, raja kata bagus nak ambil dia sebagai macam hulu balang lah. Dalam yang sama, raja tanya kat dia, bagaimana dengan orang-orang pengecut itu semua? Pada penglihatan patik sekalian, pengawal-pengawal itu belum cukup terlatih di dalam ilmu pergaduhan. Oleh sebab itu, patik pohonkan belas kasihan tuanku supaya mengampunkan mereka. Inilah ilmu, boleh membezakan. Bukan menindas, boleh membezakan. Dia minta maaf atas bagi depa ni kerana apa yang dia boleh tengok depa ni tak cukup ilmu. Kalau pelepah bawah jatuh, pelepah atas jangan ketawa. Hari ini hari orang boleh jadi besok hari kita siapa tahu kira. Memang betul tua.
Lebih lagi kalau sekadok naik junjung atau sekudung mendapat cincin, janggal benar segala apa yang dibuatnya. Mengapa pula Datuk berkata begitu? Tok, kalau burung elang tak suka burung lain terbang tinggi, akhirnya burung elang juga mati kelaparan, Tok. You see, dia menceritakan kualiti orang yang ilmu ni, leader punya kualiti. Kadang kita nampak benda-benda tu biasa. Satu dialog, bukan dialog. Ciri-ciri orang yang patut ada. Kalau kita ni satu orang yang ilmu, patut kita kena nilai. Kita jangan orang kita tahu orang tu tak sepatutnya kena, kita biar bagi kena. So depa pilih ni Majapahit dah. Betul? Ya, ada mula Majapahit. Scene Majapahit mula. Bila pergi Seri Majapahit, laki interesting. Very interesting Seri Majapahit. Ini adab dan adat. Oh, dahsyat. Gambar ni kan depa buat satu research yang sampel lah. Lepas tu mai lah. Siapa? Tamin Sari. Tamin Sari bila masuk, dia kata, oh ini ikut pahlawan Majapahit. Jadi bersama-sama dia cakap, oh semua ni, oh ini ikut pahlawan namanya. Oh itu pun buat silat. Mai 1, Mai 2, Mai 3. Mana pahlawan Merdeka Melaka macam itulah pahlawan. Cabarlah. Cuba tengok adab macam mana P.Ramlee dalam tu Hang Tuah beradab. Hang Tuah pakai kerih tau. Dia pakai kerih tau. Bila dia pakai kerih tu ke depan, hulu ke depan. Dia turun tangga, pak dia pusing. Dia pusing kerih dia. Dia adab ni adab Melayu. Ni adab Melayu. Dia turun tangga pasal ni nak beradab raja ni. Nak beradab pembesar raja. Dia pusing. Dia pusing kerih, dia tutup. Tu dia pergi, dia sembah. Dia pergi sembah tuanku. Tuan Melaka dengan... Kita nak cerita ni, ini ilmu. Kalau dia tak faham, dia tak tahu, dia beradab. Maksudnya orang yang berilmu kena beradab. Mesej dalam situ mengatakan, kalau dia ada ilmu, dia tak menyalak lah, macam kera kena belacan. Dia kena beradab. So dia turun, dia pergi sembah. Tapi bila dia beradab dengan apa? Tamin tadi, masa dia pusing kerih dia. Aku Hang Tuah. Hulu Balang Melaka. Dalam masa perlawanan tu, ini pun satu lagi kita kena perhati. Dalam perlawanan tu, Hang Tuah detect satu benda. Teknologi yang ada kat Tamin Sari. Bila dia tikam Tamin Sari, tak lut. Tak kejut Hang Tuah. Dia kata, "Uish, kejut." Di atas dia cakap, "Uish, ni kebal ni." Ya, apa Hang Lekir, Hang Kasturi semua duk cakap. Kuatan dia. Dan ni macam mana pula Hang Tuah nak ambil tipu hela. Inilah dalam persilatan kita tipu muslihat. Tamin Sari dia hanya ada teknologi, dia tak ada skill. Hang Tuah dia ada skill, dia ada ilmu, tapi dia tak ada teknologi. Teknologi tu kerja dia tu tak kebal zaman tu, teknologi lah, canggih lah, kebal lah. Macam mana dia nak rampas kerih ni daripada Tamin Sari. Lawan, pap, dia suruh pukul, kerih tu sudah tersandung, terlekat dengan di dinding apa bawah tu, bukan dinding, bawah tu lah. Dia tu kata, aku tak bersenjata, berikan kerih aku. Apa dia buat? Dia ambil kerih dia, yang kerih dia pakai, maksud dia bali dekat, kena. Pasal dia tahu kelebihan Tamin Sari itu tang mana? Tang keris dia. Dia ambil kerih dia. Bila dia ambil kerih Tamin Sari itu, so dia dapat teknologi. Lah ni Hang Tuah ada apa? Ada dua. Skill and teknologi. Tadi dia ni ada teknologi, aku ada skill. Kemungkinan aku boleh kalah, dia ada teknologi. Kan aku tak boleh tikam dia boleh tikam aku. Kan? Tapi dia guna tipu hela, dia ambil. So ilmu ni pelengkap. Dia ada mental dia ada fizik dah. Dia dah ada teknologi dah. Lah ni macam mana spiritual semangat dia pula nak kodok dia ni pula. Dia nak ambil dia ni.
So dia kena buat lah. No mercy lah. Pasal hang cabar aku. Tu tikam. Dia pergi serah keris tu kat apa? Majapahit punya ni. Betul-betul. Orang kira Hulu Balang ni kira hebat lah. So dia nak bagi hadiah. Okey, habis. Bila balik apa jadi? Bila balik episod berlaku, episod Raja nak kahwin lagi. Betul. Okey, bila episod Raja nak kahwin lagi, so yang Kamal Wijaya ni semua suruh hantar Tun Perak lah. Suruh pergi apa? Pergi negotiate. Raja tak boleh, Raja tak boleh. Macam mana Tuah? Tuah kata apa? Dia ni bukan masa berunding lah. Dia kata yang tu ya. Raja suruh lah dia pergi. Raja tak suruh. Betul tak? Raja suruh dia pergi, dia tak suruh. Pasal cinta dia, kasih dia, sayang dia kat Raja, dia ambil keputusan. Dia tipu Raja. Tipu lah Hantuah. Hantu tipu. Hantuah kata pergi mana? Hantuah tidak. So dia pergi Pahang, dia tahu Tun Tija ni dia nak bagi kepada Terengganu. So dia pergi. Ada muslihat dia. Nampak dia buat tipu muslihat. Dia pergi jumpa, dia kata dia kena sek dengan apa murka, Raja murka. Oh baguslah. Ya, pembesar Pahang pun minta. Kenal. So, dia jumpa tu perempuan. Muslihat lagi. Saya rasa seolah-olah mak saya datang berjumpa dengan saya. Kerana muka mak serupa benar dengan muka mak saya. Sudilah mak mengambil saya sebagai anak angkat mak. Sebagai pendekar, dia kena ada strategi. Dia nak melambang, dia nak tunjukkan ni semua strategi. Secara dalam benda lain ada salah kira strategi. Strategi. Elah Dia jumpa, strategi. mak, bila saya pandang muka mak, ingat ibu saya apa. Dia itu pun sedih lah. Oh betul lah. Mak sudilah ambil saya. Bawa lah mai. Bawa pergi rumah apa. Dia kata tak, malam ni tak boleh. Malam ni dia ada keramaian dengan apa? Pembesar Pahang. Betul. Besok kan dia main, dia bawa pula. Buah tangan. Dia bawa. Strategi lagi. Dia bawa. Memang adat Melayu. Pergi bawa hadiah. Pergi. Janji, Tun Tija nak main jumpa. Bila Tun Tija jumpa, tanya-tanya. Dia kata, tak seronok lah dalam keadaan macam ni. Kita bercakap pasal apa? Di Majapahit ni semua cerita. Satu lagu yang kita boleh renung daripada banyak sudut. Bila simang-simang ditanya kat Hantuah, kan? Apa arti kasih sayang? Kan? Kau tak silap kan? Apa arti kasih sayang? Dia tak boleh bagi tahu lah. Tapi dia boleh bagi dalam lagu. Dia kata berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, kan? Itulah kasih mulia sejati dan semua. Untuk menjadi bukti kasih sejati, itulah tandanya jikalau mau diuji. Di sini pun kalau kita renung, untuk orang berjuang, untuk leadership, dia kena serah total submission untuk perjuangan dia. Okey, satu dia. Tapi kita tanya dalam masa yang sama, kita nyanyi Bunga Mawar tadi, berlari lah. Betul ke Hantuah? Hantuah buat betul ke? Berlari anak orang. Betul ya? Ya, dia punya paradoks dia apa ni, Tun Tija sendiri rasa tertindas, terpaksa dan nak melarikan diri. Jadi satu sudutnya tu sekadar apa ni accommodate. Okey, setuju. Tapi niat Hantuah pada awal dah. Hantuah dah dia by hook by crook, dia tak kira. Dia nak bawa lari. Dia macam mana pun demo Tun Tija tadi. Misi dia. Dia mission dia pergi situ memang nak bawa. Okay. Very interesting. Tak, tapi kita bertanya, betul tak? Betul. Hantuah tu buat betul tak? Ada grey area situ. Betul tak? Ada persoalan dah kan? Yalah. Kan? Kalau kita ada bapa, orang buat lari anak kita, betul tak dia buat? Tak betul tak? Okey. Maksudnya di sini sebagai Hantuah, dia ada kemanusiaan. Walaupun dia Hantuah, dia bukan maksum, dia ada kemanusiaan. Dia boleh kilaf, dia boleh silap. Okey, tak sebelah. Dia boleh kilaf. Okey. Bila balik, apa berlaku? Bila balik, mak dia kata apa kat dia? Mak dia kata kat Tuah, patut pun Sultan sayang kau.
Yang kau bawa mai tu macam ni. Hantu gila. Tapi dalam yang sama jebat masuk. Dia pun tahu jebat masuk. Tu apa tu lama. Oh, berita buruk kata. Apa khabar kau jebat? Apa jawab jebat? Berita buruk. Huh? Pelik ya. Kan awal dia hantu ada pesan Kamar Wijaya ni depa ni ada muslihat yang tak baik. Kalau agama tu tersusun. Tersusun dia memang tersusun. Ini cerita leadership. Lepas tu dia cerita menyerah. Dia kata hantar kan. Aku tak boleh kacau. Ni dah di istana. Apa jebat kata? Dia kata melur mai pada ni, mai pada turun mai jumpa hang ni gahang dia contohnya itu. Pakat ada pula pakatan dalam. Bila orang bercerita ni dia ada angau tu mesti ada buat sikit. Termakan juga. Lepas tu dia kata tak boleh hantar kan, dia kata kat itu yang dayang tu. Siapa? Saluma punya kakak ni. Saluma punya kakak ni apa? Tak pasti nama dia. Tapi ialah daya yang Allah, Saluma punya kakak ni apa ni? Kakak Malisa Saila memang. Apa? Yang tu dayang tu. Yang mula main jumpa kata-kata su nak main. Yang jahat tu. So dia kata jumpalah, kesian dia. Tapi kesian tu nak bagi sangkut lah. Nampak sini pun tipu muslihat pula nak kena. Depa pun ada pakatan juga. Dia abang kat Melo. Maksudnya hantu ni walaupun dia suka tapi dia masih pegang pada law, by law istana punya law. Sebagai leader, dia tunjuk dia terpaksa kena sangkut tak apalah. Raja kata hukum bunuh. Habis lah hantu ambil cerita. Hantu apa pergi berjumpa dengan Melo sebab nak lepas dengan Melo. Nak beritahu aku tak boleh. Hang dah ni dah jadi hak istana, hak raja. Hak aku tak boleh. Kalau aku hantar, kalau yang ni pun aku boleh kena hukum. Dia labak dah. So Melo kata, "Tiap berkorban apa saja tu, dia memang berkorban apa saja tu tarik pada kapal, mai pada apa tu Tun Tija, mai kat Melo, membawa kepada Melo. Melo pun kata, okey kalau dia tu, okey aku faham. Kan? Berkorban apa saja ni berlaku dalam konteks ni. So P.Ramlee pun berkorban apa saja, Melo pun berkorban apa. Tapi dendam ada tak? Melo ada dendam. P.Ramlee tak dendam. Ada, tahu tapi tak dendam. P.Ramlee sangkut. Bila P.Ramlee sangkut, Melo lagi dendam lah. So jebat duk prepare dah. Jebat ikut tunggu masa. So P keramaian. So kita kena tengok daripada satu sudut. Ini macam mana kepimpinan bagi nombor satu dan bagi nombor dua. Tak sama. Kita boleh berguru satu guru, tapi dalaman pemikiran berbeza. Hati berbeza. Penyerahan berbeza. So dia pergi jumpa. Melo menari. Dan ini pun satu interesting juga. P.Ramlee dalam gambar tu dia bongkar satu senjata Melayu, nama dia kerambit. Kerambit, dalam tu dia ada kerih yang dia pakai, kerambit yang Melo pakai, tombak yang itu baling kat Melo. Kan dia bunuh Melo. Dia hidupkan satu senjata. Faham senjata? Okey tak apa. Melo menari. Melo ni Melo bunuh. Dia ada muslihat je itu. Dia acah-acah dekat semua orang. Beliau dia bunuh. Memang niat dia memang nak bunuh lah. So dia tu kena apa? So hutan darah, baik darah lah. Hutan darah ni pasal hantu meninggal. Pagi pandangan melur. Pasal pandangan melur hantu ada dibunuh. Hutan darah, baik darah. Jebat pula mengamuk. Bila jebat mengamuk tak tunjuk. Gambar ni tak tunjuk. Gambar ni tak banyak scene. Jebat mengamuk. Tapi bila jebat mengamuk, jebat duduk di istana, raja rasa kena lari lah. Terancam. Raja suruh dia pun tak berani. Dalam satu raja kata apa? Hanya seorang saja boleh hilang arang di muka dia. Seorang. Kalau ada tuah, hantu yang boleh. So Muhammad Bendahara ni Tun Perak pi
Betul ke? Dia kata, minta maaf. Tak apa. Kalau dia Bukit Ghost pun aku ampun. Apa? Nampak? Asal dasar kepentingan dia boleh gadaikan segala-galanya. Tapi dia tak fikir masa dia buat hukum. Hanya sebab terpedaya dengan tu. Pasal kepentingan dia lah. Pasal maruah dia. Pasal dia tu dah kau bunuh pun, kalau hidup tak apa. Sampai bila balik, apa dia kata? Bagi pakaian diraja. Sampai pakai raja, hantu ambil pakai tu, baju tu pun raja ambil baju. Bagi santapan minuman diraja. Nampak? Punya nak jaga. Bila kena kat diri. Okey. Kita tengok macam mana ini quality leader. Dia tunjuk hantu ambil quality leadership, raja ambil quality leadership, Jebat ambil quality leadership. Ini leadership lah, cerita leadership. Tuan Perak ambil leadership. Tuan Perak ni menggunakan kebijaksanaan dia. Walaupun dia tahu benda tu salah, tapi ketika tu dia buat keputusan dia sendiri. Tapi keputusan dia berjaya lah. Betul-betul, dari segi leadership dia ada 4 display semua tu lah. Betul, 4 besar. Dia ada tuah, raja, Tuan Perak dengan Jebat. Betul-betul. 4 karakter yang berkontra. Kan? Selepas itu, tuah api. Bila tuah api, sebelum tuah api, kerih ni bagi orang pembesar maruah. Apa berlaku kat raja tu? Raja ambil kerih. Tuah, ambillah keris ini kalau boleh dipakai. Patik boleh menggunakan keris ini, tapi cuma untuk mempertahankan diri saja. Apa hantuah kata? Apa hantuah kata? Kalau dengan keris ini, jangan kata nak membunuh, nak mencedera dia pun belum tentu. Tetapi dalam masa tu dialog hantuah yang cukup hebat sekali. Dia kata walau bagaimanapun dia akan cari jalan bagaimana nak mengalahkan Jebat. Sebagai leader, sebagai satu pemimpin, sebagai ketua, bila orang bagi satu tugas, dia tak boleh kata tak boleh lah, dia kena cari jalan. Nampak? Walau dialog tu simple. Dia bagi kerih, hantuah ambil kerih. Kalau nak mencederakan Jebat pun belum tentu. Tetapi dia akan cari jalan. Dia akan cari jalan macam mana nak menewaskan Jebat. Okey. Bila sampai depan rumah, dia pakai yau. Buka. Tuah, bantu. Ya, aku bantu. Lawan dia kata tak boleh, hang tak boleh lawan aku. Siapa kata? Jebat kata. Tak lah. Tapi bila mai satu part tu, daripada letih, Jebat kata hang betul-betul bersungguh ah. Tu dia bunuh lah. Bunuh ni mati lah. Menyesal lah. Dia menyesal tak? Hantu menyesal tak? Menyesal. Hantu menyesal. Kata hantu tak menyesal. Dia duduk, dia alang rumah tu, dia tutup. Daripada kata hidup Laksmana, hidup Datuk Laksmana, hidup hantu lah, hidup Datuk Laksmana, daripada kaya. Daripada ini semua memang ceplos-ceplos yang dibayar lah untuk kaya. So lepas tu kaya lah kaya. Lepas tu, tapi hantu macam mana keadaan hantu? Hantu sedih. Mak dia kata jangan menangis. Dia kata, tak, dia takkan menangis. Apa dia buat? Dia bangkit. Inilah part yang kita kena halusi. Dia bangkit, dia pergi kat jendela. Dia pergi kat jendela. Tagline pun keluar. Siapakah yang benar? Jebatkah yang benar? Akukah yang benar? Dia tanya siapa? Ya, dia tanya siapa no? Dia tanya semua yang 2 jam duduk makan popcorn, duduk makan cokodok, duduk makan jagung, makan payek, tempeyek, duduk minum ayam kopi, minum ayam apa. 2 jam apa buang masa? 2 jam apa buang masa? 2 jam lebih, sejam lebih kot tempat tu. Sejam lebih ya. Sejam lebih apa buang masa? Aku nak tanya tadi apa? Siapa betul? Aku ke betul? Jebat ke betul? Aku ke betul? Menjawab. 2 jam, apa tengok gambar aku? Dia penutup. Ada gambar lain yang tanya macam tu?
Tak tanya. Tak akhirkan pertanyaan. Dia nak menceritakan untuk nak jadi leader, dia kena banyak tanya setiap benda yang dia buat. Hampa cerita ni satu karya besar, hang tu lah. Mana kata dia punya ending tu, dia bukan satu happy ending yang menunjukkan kegemilangan tu, dia ending dengan very deep character dia sendiri yang mempersoalkan setiap. Dia tak tanya, dia bukan kata aku betul. Dia tak kata penjebat neraka, dia kata penjebat neraka, pengkhianat. Tak. Dia tanya, siapa aku betul? Di situlah kita kata, bila orang yang berilmu, dia walaupun tugas dia, tapi kita tak boleh kata sampai ni kalau manuskrip ataupun sejarah kita nak kata hantu adalah pahlawan. Tadi kita kata apa? Hantu silap. Hantu cakap besar. Kita tak kena syirik lah, kita selagi kira kan. Contoh, kalau itulah bahasa hantu kan, kalau itulah bahasa hantu, dia nak cutuk, tak boleh lah. Pergi sana pula, tipu muslihat, betul? Jadi pun kita open untuk argument. Everybody have their own opinion tentang tu. Walaupun dia pergi, tapi kalau sebagai manusia, kalau hang duduk bapak kepada Tun Tija punya apa perasaan hang? So dalam konteks ni, bila hampir satu tempat, hang sebagai pemimpin, hang kena tengok berbagai hang nak kata, oh no, aku mission aku macam ni, kan? Jadi kita cakap pasal hantu lah, satu pun amanah, kan? Bila balik dia tanya tu. So kalau hang ni siapa? Hang ada jebat ke? Hang ada hantu? Kalau hang ada hantu, apa apa? Tapi kalau kita tengok ketaatan jebat lebih dahsyat. Jebat dia kata kat mak jebat, pada kecil lagi kami ambil tuah tu sebagai ketua kami. Ingat tak? Kan satu scene tu kan, masa bila jebat meninggal kan, dia kata kat mak dia, kami tak, dia lah pada kecil lagi, masa di atas tu pun, kan engkau lah abang tuah, dia kata pada atas lagi dia kaya kan. Maksudnya ketaatan jebat kepada hang tuah, ketaatan hang tuah kepada raja. Lani raja tu taat lah pada rakyat. Raja tu kepentingan diri. Dia melambang, dia menunjukkan semua kepentingan diri. Dia buat hukum. Tapi bila kena kat dia sanggup. Keris tau boleh bagi ke orang. Dia boleh patutnya kita pergi kat Tun Perak kan. Keris Tun Perak. Bagi. Tak apa, dia ambil. Dia bagi pakaian raja. Atas kepentingan raja ni, dia boleh bagi apa. Nampak? Semua tu persoalan. Dan ni, 4 watak leadership ni, siapa yang betul baik? Siapa yang betul ikhlas? Siapa yang betul berjuang? Siapa yang betul jaga? So, berat. Pada mula kita nampak ketokohan untuk menjadi satu leader. Ketokohan. Semua orang nak jadi leader memang ada ketokohan. Kalau kita sajalah kita study sejarah leader. Macam Tun Mahathir ni semua. Daripada kecil. Bukan kalau kita baca sejarah dia nampak Piramli, macam mana naik Tan Sri Ahmad Nawab, macam mana dia ketokohan. Dia ada petanda macam kita nak kata hujan. Boleh hujan, pernah tak? Kita duduk hujan terus mai. Ada? Hujan terus macam tu. Ada? Jarang berlaku lah sentiasa betul. Dia mesti ada development. Mesti ada ketandaan dia. Ya, ada. Orang ni sampai dia tengok ayak, dia tak ada ikan lah. Dia tengok ayak tu, dia jentik ayak tu, dia tahu sini tak ada ikan. Dia ada ketandaan. Angin nak mai. Ni kita nampak gelap. Kita nampak gelap. Kita naik dengan orang duduk mancik nelayan ni semua. Oh tak apa, tak hujan lah. Kita tak hujan apa, ni gelap. Itu beza ilmu dengan tanpa ilmu. Ni gelap ni, tutup lah. Dah, start je. Dalam masa 20 minit dia alih. Dia tengok angin pula. So, untuk nak buat satu keputusan, dia hanya tak boleh pakai satu hala. Dia kena guna instrumen dia, quite number of instrument untuk nak buat keputusan. Di sini, bila jebat buat keputusan, jebat tak pakai satu instrumen. Jebat tengok sifat raja. Mula-mula jebat dah tahu dah, dia pembung.
kan jebat naik. Masa melur masuk. Bila melur masuk, melur khayak, melur dia dengar melur. Dia kata ni bukan ada satu orang daripada dia apa kaum apa? Kaum darat. Kaum darat. Bukan. Mana ada tuah? Mana ada jebat? Sudah pergi. Tapi bila dia keluar kan melur lari. Bila melur khayak kan dia bertangkap melur. Jebat dengar tak? Dia dengar. So jebat buat keputusan ni kuat nombor instrumen. Lepas tu jebat jumpa hantu lah. Jebat kata melur mai. Tapi hantu tak boleh. Hantu dah buat keputusan lah. Hantu ada buat satu keputusan, tak boleh. Melur jebat kata apa dia? Dia mai turun, mai jumpa hang. Macam ni ke hang buat? Dia bukan persoal tuah. Tetapi yang tadi menjadi kapret di Polri yang nampak? Then banyak-banyak filem atau banyak-banyak tak persoal kita. Siapa yang menang? So saat tu keluar lah. Kan kalau ada tengah kan keluar kan. Jebat kan menang, aku kan menang. Dia tanya siapa? Takkan jebat hantu tak tahu dia buat putusan betul tak betul? Yalah, betul tak? Takkan dia tak mungkin, dia confused. Betul tak? Yalah. Betul dia tahu aku dah bunuh aku. Kan dia kata bagaimanapun dia kata kat tuanku bagaimanapun dia akan cari jalan untuk menewaskan apa? Jebat. Masa dia ambil kerih kan, dia kata jangan kita nak membunuh, cedera tak boleh. Nilai di sini pun kata ambil teknologi nilai kerih hang tak nak nilai. Kalau compare yang ada kita habis lah. Dia kata mana kerih dah. Kalau masa tu dia give up lah. Mula-mula tu dia give up lah. Kalau macam tu macam mana? Kan soal kan. Lepas tu baru raja tarik kerih. Pergi serah. Hebat tak? Satu karya. Sebenarnya dia bukan bercerita pasal hantu. Dia cerita pasal kita. Untuk berfikir. Han nak duk siapa? Orang cakap salah, pemimpin cakap salah pun Han nak angguk lagi ke? Dia highlight karakter. Tuah jebat pemimpin jebat adalah tuah. Pemimpin jebat adalah tuah. Tetapi bila tuah jebat jadi pemimpin apa dia buat? Bila jebat jadi tempat hantu apa dia buat? Aku ambil aku tindak lah. Dulu aku tak boleh tindak pasal ada tuah. Nampak? Dia haraki jebat betul. Kalau kita nak kata jebat betul ya. Kalau kita nak cakap konteks ni betul ya. Jebat punya leader hantu lah. Lagi ada hantu lah, aku tak buat decision. Tapi bila raja bagi aku tempat tuah, ni aku buat decision lah. Kan itulah raja dia apa? Raja yang adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Kan inilah wujud benda ni. Tapi sedang tak? Karakter karakter satu orang, empat orang depa ni ada kontras tu. Bertembungan. Yang tadi dia berkontras dengan perfect sekali. Empat orang tu. Sini ada semua tu ada kepentingan. Semua tu ada kepentingan. Tapi yang jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa jadi menteri besar Pahang lah. Jadi apa? Betul tak? Anak kemudian lelaki macam tu lah. Dan filem ni dia juga akan jadi satu filem yang evergreen, satu filem yang persoalan dia sampai bila-bila. Dan ini yang sedang berlaku. Ini yang sedang berlaku. Kalau di atas kepentingan kami diam. Bila kalau kami dihentam, baru kami panggil rakyat bangkit. Tapi kalau rakyat kena zalim, kami diam. Tak nak kepentingan. Dia nak menunjukkan yang tu adalah filem tu. Cantik, satu karya yang hebat. Walaupun kita kata daripada manuskrip asal ataupun sejarah asal tu bercanggah kan tentang kemasyhuran Melaka, kejatuhan Melaka kan. Tapi kita ambil ni ciri-ciri pemimpin tu. Yang tu hebatnya P. Ramlee, dan P. Ramlee bawa filem tu dengan cukup kelas.